Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim melaporkan untuk TV PSS. 25 Mei 2025 menandakan hari kedua kejohanan gimnastik artistik MMSSM 2025 di SK Tunku Ismail, Sungai Petani, Kedah. Pastinya kita menanti-nantikan aksi-aksi yang lincah dan hebat yang penuh semangat daripada para atlet kebangsaan kita. Oleh itu, sama-sama kita saksikan perjuangan dan kehandalan mereka di gelanggang gimnastik artistik SK Tunku Ismail, Sungai Petani, Kedah. Marilah kita sama-sama menyaksikan kejohanan ini. Setiap latihan jadi irama, gerakan indah bagaikan bahasa. Di lantai palang dan juga gelang, kami ukir kisah cemerlang. Ayu melentur berputar ke langit, senyuman ini takkan pernah surut. Jatuh bangkit, ku terus berdiri, kerana mimpi ini milikku pasti. MSSM saksikan, timnas muda penuh harapan. Berpeluh berjuang tak kira masa untuk negara tercinta. Melompat ke awan, terbang ke bintang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hairi Danish bin Muhammad Isam. Nama saya Muhammad Afifi bin Mahiri. Kami daripada Tim Kedah. Perasaan hari ni memang happy gila. Tapi takut tu ada lah sikit. Tapi kami cuba yang terbaik untuk tim dan untuk diri kami sendiri. Saya perasaan tu ada takut. Macam mana kalau kena bertarung untuk negeri. Banggalah ada juga nama dalam negeri Kedah kan. Sekian sahaja laporan dari kejohanan gimnastik artistik MSSM 2025 yang berlangsung penuh semangat dan gaya. Tahniah kepada semua atlet yang telah menunjuk aksi cemerlang serta semangat kesukanan yang tinggi. Teruskan bersama kami untuk liputan sukan seterusnya. Saya Nur Iman Safia binti Abdul Rahim melaporkan untuk TV PSS Sunley. Assalamualaikum dan jumpa lagi. MSSM Pemacu Kecemerlangan Sukan.